Nak pastikan wuduk sah ke air susah sampai ke kulit sebab luka atau pembalut. Dengar baik-baik. Kalau kita ada pembalut, Allah kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, wajiblah kamu membasuh muka kamu kalau nak sembahyang. Maksudnya berwuduk. Tapi kepala kita ni ada plaster. Bini katok dengan pelayar. Tak ada nak delete gambar selfie dengan janda mana, tak tahu. Lupa nak delete, kita masuk buang air berak, bini baca telefon, mau bagi dengan hammer atas kepala. 8 jahitan. Bila nak ambil wuduk, wajib buka. Itu hati-hati, ramai orang tak buka. Wajib buka. Buka dulu. Yang 8 jahit ni buka. Kenapa buka? Faghsilu wujuhakum. Wajib kamu basuh muka kamu. Wajib basuh. Nak basuh muka tak boleh. Ada plaster, ada kain balutan, wajib buka. Nak bawa lagi. Kalau pakai helmet, wajib buka. Nampak? Tetapi, ada tetapi. Kalau kita buka sebab nak ambil wuduk, jadi mudarat, barulah tidak wajib buka. Mula-mula wajib buka dulu. Kalau tidak ada mudarat. Kalau buka tu mudarat, baru tidak wajib buka. Tayamum. Faham lagi? Basuh yang boleh, tayamum yang selebih. Contoh tak boleh buka. Kalau buka berdarah, kalau buka tetah jahit, kalau buka jadi bengkak, kalau buka lambat baik, kalau buka jadi parut, kalau buka keluar otak, tak wajib buka. Buka otak keluar. Baru tak wajib buka. Faham lagi? Kena faham di situ. Jadi kalau ada luka, boleh tak kena air? Boleh. Wajib kena air. Tak boleh, baru boleh tayamum. Bukan terus tayamum. Boleh atau tidak? Tak boleh, tayamum. Boleh, wajib kena. Kalau dia kena simen sini, simen tangan kanan kiri, faham lagi? Simen paha, simen tekak, simen kaki kiri, parok benar, parok. Dia termasuk dalam spoket RZ. Pusing dalam patah habis. Faham? Lepas patah, junub. Tak tahu dia buat mana, jalan gitu. Wallahu a'lam, tapi junub. Lagi. Dia boleh pula. Bini dia pun patah juga. Dua-dua junub. Nak mandi ke mana? Mana boleh kena air? Nak gerak pun tak boleh. Suruh orang tayamumkan. Selebih banyak basuh. Faham tak lagi? Itu cara dia. Belajar masa sihat ni. Masa sakit, muda hospital, tak ada ustaz dah nak pergi ajar mu. Tak.